Pernah tak korang dengar tentang kitab Enoch? Kitab ni pernah hilang beribu-ribu tahun. Untuk pengetahuan korang juga ya, kitab Enoch ni, kandungan dia macam ada ceritakan perkara-perkara yang sangat pelik. Contohnya macam rahsia-rahsia langit, tentang fallen angel, makhluk gegasi yang bernama Nephilim, dan termasuk juga dengan ramalan-ramalan bintang. Tetapi kitab Enoch ni bukanlah kitab yang diimani oleh orang-orang Islam, tetapi dia hampir masukkan dalam kata Bible lah. Tapi macam mana pun kitab Enoch ni kalau tak silap masih diterima oleh satu agama Kristian dekat Ethiopia yang dalam cabang Ortodoks. Maksudnya mostly agama Kristian pun menolak kitab Enoch ni. Menurut cerita, Enoch ni adalah manusia biasa, tapi dia terpilih untuk melihat syurga, neraka dan juga masa depan dunia ni. Dalam kitab tu juga, Enoch ada menulis bagaimana malaikat-malaikat yang diorang panggil The Watchers. Korang kena faham, bila aku sebut malaikat kat sini bukanlah malaikat yang diimani oleh orang Islam, tetapi malaikat yang ada dalam version kitab Enoch tu yang dipanggil The Watchers. The Watchers ni, dia turun ke dunia, dia mengajar manusia-manusia kata ilmu yang tak baik, seperti orang kata rapalan-rapalan sihir dan juga ilmu-ilmu meramal. Untuk mengetahui korang 12 zodiak tu, yang Aquarius, Gemini, Pisces and whatsoever, ilmu-ilmu macam tu. Dan sampai satu tahap, orang kata The Watchers ni, dia macam jatuh cinta dengan manusia, maksudnya perempuan dari bumi lah. Dan hasil orang kata macam hasil hubungan dia dengan manusia tu, diorang telah menghasilkan satu makhluk gegasi yang amat mengerikan yang dipanggil Nephilim. Dikatakan 200 Watchers yang kahwin dengan manusia tu telah melahirkan Nephilim. Nephilim ni adalah makhluk raksasa yang sangat ganas, besar dan juga kuat. Dia yang mengatakan kitab Enoch ni sebenarnya dia menceritakan tentang makhluk yang bukan manusia, mungkin extraterrestrial, yang telah disalah anggap sebagai malaikat. Sebab itulah dari awal tadi aku dah cakap, bila aku guna perkataan malaikat ataupun The Watchers, dia bukanlah malaikat yang kita imani sebagai orang Islam. Dan ada juga yang percaya yang The Watchers tu memang masih wujud sampai sekarang. Yang menyebabkan kitab ni bertambah misteri, kitab Enoch ni dia pernah hilang lebih 1000 tahun tau, sampailah akhirnya ditemui semula di Ethiopia. Dan kebanyakan kitab-kitab Bible menolak kitab Enoch. Persoalannya, kenapa kitab tu ditinggalkan? Kenapa dia tak dimasukkan dalam mana-mana kitab-kitab moden pada hari ni? Ataupun sekurang-kurangnya dijadikan sebagai kisah-kisah dongeng? Adakah sebab kandungan dalam kitab Enoch tu dikatakan terlampau berat? Ataupun mungkinlah isinya terlalu pelik, juga membahayakanlah dari segi dari segi keimanan. So, apa pendapat korang? Katakanlah kalau korang diberi peluang untuk membaca kitab Enoch, untuk melihat kandungan kitab Enoch itu sendiri, adakah korang nak? Sila komen dekat bawah. Bye.